Mufti Perlis, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau Dr. Maza mengingatkan bahawa hak beragama tidak bermakna seseorang boleh mengambil atau menggunakan tanah tanpa hak yang sah. Katanya, Malaysia ialah negara yang mempunyai undang-undang. Justru, pembinaan rumah ibadat juga perlu mematuhi peraturan dan hak milik tanah. Dr. Maza turut menegaskan bahawa prinsip yang sama terpakai kepada semua agama. Beliau berkata, kebebasan beragama perlu dihormati, tetapi ia tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak orang lain atau mengambil tanah yang bukan milik sendiri. Pada masa sama, kerajaan juga perlu memastikan setiap tindakan penguatkuasaan dilakukan secara adil, telus dan berdasarkan undang-undang, bukannya atas pertimbangan kaum atau agama. Dalam masa sama, beliau mengingatkan supaya isu perobohan kuil Vera Makaliaman di Bukit Lagi, Kangar, tidak dijadikan bahan untuk membakar sentimen perkauman atau ketegangan agama. Bagi Dr. Maza, persoalannya bukan agama atau parti politik, tetapi kedaulatan undang-undang. Okey, sekian dulu. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.